Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi yang ceria, pagi Sabtu yang ceria walaupun cuaca sedikit mendung dan kita jangka hari ini mungkin hujan akan turun. Hari ini 10 hari bulan. 10 hari bulan Mei 2025. Ini adalah episod pengenalan nakir atas lori. Jadi sebagai permulaan kepada episod nakir atas lori ni, yang paling utamanya adalah kita berkenal-kenalan dululah. Kenapa pemilihan nama nakir atas lori itu menjadi pilihan. Baik, kita mulakan dengan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya diberi nama Muhammad Fadli. Dan kerjaya semasa saya sekarang adalah saya mengusahakan perniagaan lah. Perniagaan saya seperti yang dilihat di belakang, saya menggunakan 4x4 tapi saya convert jadi macam lori lah. Untuk tujuan postmotor, saya menyediakan perkhidmatan postmotor daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. Dan daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, Lembah Kelang lah basically KL Selangor. Dan paling jauh yang saya pergi Melaka. Itu lebih kurang lah latar berkenaan dengan diri saya. Dan saya semasa dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, kadang saya terfikir satu benda. Saya terfikir sebenarnya banyak kisah-kisah yang dibawa, yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya tonton melalui perkongsian-perkongsian sahabat-sahabat kita yang saya rasa sangat menarik. Dan ramai kawan-kawan kita ni yang mempunyai pemikiran yang kreatif, pemikiran yang kritis. Jadi saya terfikir apalah salah kalau saya ajak-ajak kita bersembang. Kita bersembang, sebelum ni pun dah bersembang kan. Kita bersembang kedai kopi, kita bersembang dekat mana-mana tempat. Tapi dia tak ada recorded version. Maknanya sembang tu ataupun buah nakir tu dia habis gitu ya. Jadi saya fikir marilah kita berusaha untuk membawa satu program baru ataupun segmen baru ke apa ke rancangan baru ke yang kita boleh record benda ni. Record dan kita kongsikan kepada sesiapa sahaja, dan kalau boleh dia menjadi panduan dan manfaat kepada mana-mana pihak, alhamdulillah. Itu dah pun mencapai tujuan kenapa saya nak buat podcast ni ataupun nak dinamakan mini podcast ke, tak kisahlah. Okey. Seterusnya perkataan nama nakir atas lori ni. Nakir atas lori ni sebenarnya simbol bahawa saya nak setting tempat dekat atas saya punya pickup ni. Kita akan letak kursi healing macam ni, 2 biji. Dan kita mulakan sembang. Untuk sembang atas lori lah. Nakir-nakir ni bererti sembang lah, sembang nak. Maknanya supaya kita buang dengan saya, mu nakir aku nakir mu, gitu lah lebih kurang. Dia punya konsep dia kan. Jadi nama tu sebenarnya dia agak localize kepada Kelantan punya version lah. Dan saya pun nak bersembang pun dalam konteks Kelantan kita. Mungkin bahasa tu sedikit kekelantaan sikit. Dia bahasa kegi ke Kelantan sikit. Sebab saya punya tetamu nanti dia mungkin agak sukar untuk nak meng-KL-kan Kelantan tu. Jadi tu kita bubuh nakir. Nak bagi kita punya tetamu tu selesa lah. Okay. Baik. Kenapa lori? Kenapa? Saya ada dapat persoalan daripada sahabat
kenapa saya pilih nakir atas lori. Sedangkan kita boleh buat nakir di kedai kopi, nakir di pada bola, nakir di atas wakaf. Tapi kenapa memilih nakir atas lori? Baik, lori ni pada saya dia simbol kepada kemanusiaan dan kehambaan sebenarnya. Kalau kita perhati molek, ada similarity di antara lori dengan manusia ni. Dia ada similar dia tu, persamaan dia tu. Kita bahas lah ni sebab ni tajuk pengenalan kan. So, sebab saya sorry. Jadi kita bahas lori ni dia bersifat bergerak kan. Lori ni dia bergerak. Dia berhenti bila dia idle macam ni bila kita cabut koci, kita tidur ke apa whatsoever lah. Okay. So dia berhentilah. Okay. Sama juga macam manusia, dia ada masa jalan, dia ada masa berhenti, dia ada masa main, dia ada masa bawa motor, dia ada masa gatif sikar, dia ada masa jogging, dia sentiasa bergerak, sifat dia bergerak dan dia lebih kurang macam sifat yang ada pada lori, sentiasa bergerak. Berhenti hanya ketika masa rehat saja. Itu antara sebab kenapa saya pilih lori. Sebab yang kedua, dari segi beban dan muatan. Lori ni sebenarnya dia ada beban, dia ada had beban. Kalau tengok, saya rasa nampak dalam video ni. Dia ada BDM 2,800 kg, BTM 2,030 kg. So BTM ni sebenarnya berkonsep beban lah. BDM tu berat dalam muatan, kan? Berat dalam muatan. So dia boleh bawa sehingga, kalau ditimbang sehingga 2,800 kg, termasuk dengan body carrier lah. Maknanya payload yang boleh dibawa oleh lori ni lebih kurang dalam berapa? Lebih kurang dalam 770 kg. Itu maksimum yang saya boleh bawa, yang lori ni boleh bawa. So dia sama macam manusia. Manusia juga dia membawa bebannya dan dia membawa barang-barang, membawa masalah, membawa kesedihan, membawa kegembiraan. Dia punya had dia. Apa jadi kalau contoh kalau lori ni dia bawa lebih muatan, apa jadi? Yang pertama risiko lah. Risiko dia lori ni boleh jadi rosak. Kerana engineering telah pun kira maksimum body ni boleh bawa berapa. Tapi kalau kita isi lebih, mungkin dia belok, mungkin dia patah, mungkin dia boleh jadi macam-macam, pecah tayar, rosak dia punya absorber dia, kan? Itu risiko kalau kita melanggar hukum melebihi muatan. Sama juga macam manusia. Kalau kita terlebih sedih, kita akan rosak tubuh kita. Boleh jadi kita depression, anxiety. Jadi kalau kita terlalu gembira sangat, boleh jadi body kita pun dia tak boleh nak tampung payload kegembiraan tu. Mungkin dia akan pergi kepada masalah-masalah sosial, masalah-masalah hati nurani, macam-macam lah. So antara risiko yang lain, kalau pada lori, kalau kita bawa lebih muatan, kita ditahan oleh penguatkuasa undang-undang jalan raya macam polis trafik ke JPJ ke. So kita akan didenda, kita akan disaman, kenderaan boleh jadi disita. Kita tengoklah apa yang ada dalam akta-akta tu. Sama juga macam manusia. Kalau kita buat lebih-lebih, kalau kita carry lebih-lebih, katalah kita carry dosa berlebihan, kita tak semaya, kita nipu, kita curi, kita buat benda yang lebih. So risiko dia tu kita akan disamai lah oleh malaikat yang menjaga susun atur kehidupan kita tu, dan kita akan kena bayar lah denda samai kita tu di akhirat kelak. Macam kita lah kena bayar di balai polis, kena bayar di JPJ, kena bayar di mahkamah, kan? Itu dari segi muatan. Yang ketiga, nak bawa lori ni dia ada lesen khas.
Dia tak cukup dengan lesen kereta D tu. Kalau kita tengok di lesen kita tu kan, jenis lesen kita tu CDL D kan. D tu maknanya kita boleh bawa kereta. Kita boleh bawa. Cuma kalau kita nak bawa barang, kita perlu lesen khas. Yang kita namakan sebagai GDL. GDL tu setiap pemandu lori kena ada GDL tu. Kalau tak ada, kita boleh disamai. Kalau tak ada, kita boleh di tu. Dan kalau kita tak ada, kita tak boleh bawa. Sama juga manusia. Manusia ni, dia ada sampai satu masa, kita boleh bawa diri kita ni bila kita sampai tahap matang tu. Ataupun kalau dalam bahasa agamanya disebut sebagai akhir balik. Akhir balik tu adalah lesen GDL kita tu. Tak, maknanya kita boleh bawa diri. Kalau tidak, gapo sama, gapo kita buat tu, kita nope ayah kita nope mak kita. Nah, itu antara persamaan daripada sudut lori dan manusia. Persamaan seterusnya dari segi pergerakan point A ke point B. Lori ni macam saya punya lori, saya punya kenderaan ni, saya ada point A. Point A saya pick up motor. Point B saya adalah hantar motor di lokasi tu. Itu point A, point B. Manusia juga ada point A, point B. Point A ni bila kita lahir, point B kita adalah bila kita meninggal dunia. Dia biasanya upah penghantaran ke gapo ke, biasanya orang untuk peniaga saya ni biasanya optionnya adalah bayar bila motor sapa. Sama juga macam manusia. Maknanya ganjaran dia kita akan terima selepas pada kita mati. Tak pahala, lapang kubur semua sekali tu kita akan dapat selepas kita mati. Sama juga macam konsep lori. Ada juga berlaku kejadian-kejadian kita dapat cash on the spot. Mana kita pergi ke point A tu, kita ambil motor tu, dapat. Tu dia bayar kita punya kos penghantaran tu dia bayar. Sama juga macam manusia. Kita buat baik, ada masanya kita dapat on the spot. Tak, kita rajin sedekah, murah rezeki. Kita rajin sedekah, lapar dada. Maknanya benda tu kita dapat on the spot. Dan bila kita sampai sana, bila orang puas hati. Saya ada customer, ada satu customer tu, dia bawa motor besar, masa tu bawa motor Harley Davidson. Kos penghantaran dia dah ada amount sekian-sekian kan. Bila sapa, dia bagi lagi duit tambahan. Dia kata ni untuk minum kopi. Saya jadi terfikir, boleh jadi ni macam kehidupan kita manusia lah. Tak? Dapat dah cash pada mula-mula nak hantar motor tu. Bila kita sapa tu, kita dapat pula ganjaran lain. Sama macam manusia. Mungkin masa kita buat baik tu, kita dapat lapang hati, tenang jiwa, apa semua. Bila kita mati, kita ada lagi lapang kubur, dapat keampunan daripada Allah, masuk syurga. Ini sebenarnya persamaan-persamaan yang menyebabkan saya memilih lori sebagai tajuk untuk kita bincang pasal kaedah kehidupan. Itulah pada saya lebih kurang persamaan yang ada, lebih kurang lah 4 persamaan yang paling-paling dok pun sama antara kita dan manusia dan juga lori. Yang pertama dari segi apa saya sebut tadi. Yang pertama dari segi gerak, sifat lori tu bergerak. Yang kedua bebanan. Yang ketiga perlu lesen khas. Yang keempat adalah ganjaran. Jadi disebabkan itu saya merasakan bahawa perlu untuk saya mulakan usaha kecil ini, dan saya menganggap usaha kecil ini menjadi salah satu daripada cabang pahala selepas pada mati lah. Kerana kita tahu bila matinya anak Adam ni hanya ada 3 benda saja ia kekal. Yang lain semua tinggal. Harta tinggal, anak tinggal, bini tinggal belakang. Kehidupan tinggal, rumah tangga tinggal semua. Yang tinggal cuma 3 benda. Yang pertama, doa anak yang soleh. Ini yang kita tak boleh kawal. Yang kita tak boleh kawal ni maksud saya kita boleh bagilah pendedahan, pendidikan kepada anak kita. Kalau dia ingat kita, dia doa lah kita. Kita ada satu doa anak yang soleh. Lepas tu kita ada pahala bersedekah tu. Sedekah jariah kita tu.
jalan. Tak, boleh jadi ada masa kita ada banyak, kita beri banyak, ada sikit kita beri sikit, tapi dia jalan. Yang ketiga ni sebenarnya yang saya rasa saya boleh kawal dan saya boleh kontrol. Iaitu ilmu yang bermanfaat. Kan? Ilmu yang bermanfaat. Boleh jadi sharing daripada kita punya sains sahabat ni, dia memberi ilmu kepada individu, dan individu tu dapat daripada channel saya. Okay. Maknanya bolehlah saya menumpang pahala daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat ni. Dan apa yang saya boleh belajar daripada audiens selepas pada ni, insya-Allah saya boleh praktik dalam kehidupan saya supaya tetamu saya ni dapat pahala. Dan kalau saya kongsikan pula ilmu ni kepada orang lain tu pula boleh boleh buat ilmu tu, saya boleh pahala, tetamu juga boleh pahala. Itu antara big why kenapa saya rasa perlu untuk saya buat Naki Atas Lori. So, saya rasa sekadar itu. Nanti kita jumpa di episod 1 insya-Allah. Saya masih lagi mencari masa dan ruang di antara saya dengan tetamu ni untuk kita bincang. Kalau kira planning episod 1 ni saya nak bersama dengan sahabat saya. Dia agak menarik sebab dia seorang peguam, practicing lawyer, masih lagi bekerja sebagai peguam, tapi dia juga seorang penanam padi. So dia ada satu kontradik, profesional dengan pertanian. Maknanya peguam dengan penanam padi. Apa yang menyebabkan dia boleh berada di dua bidang ni dan apa pandangan dia berkenaan dengan bidang pertanian dan bidang peguam. Dan insya-Allah kalau siap recording nanti, kita akan cantikkan sedikitlah. Saya pun tak ada kepandaian untuk mencantikkan sebab kita bekerja sebenarnya macam Lone Ranger lah. Sebab yalah, kita tak ada kemampuan nak bayar kru-kru, jadi kita bergerak secara Lone Ranger. Dah siap recording nanti, kita akan upload dan kita akan dengar. Dan kita boleh melapangkan diri kita ini mendengar ilmu daripada sahabat kita, saudara Saifullah, untuk episod 1. Jadi sekian dulu episod pengenalan. Saya akhiri dengan segala yang baik ini datang daripada Allah dan segala kelemahan itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Maafkan kesilapan saya seandai dalam pengucapan saya tadi ada menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.